Kau tengok ni, anugerah cemerlang kena tahan sebab tak bayar yuran PIBG. Tak bayar sejak tingkatan berapa tak tahu tu. Sebelum kita nak mengamuk salahkan orang itu, orang ini, jom kita kembali kepada Quran. Tapi acik ni bukanlah ulama, ustaz, malaikat dah. Tapi apa-apa perselisihan, jom kita kembali kepada Quran. Quran kata Allah telah tetapkan ketentuan pada tiap-tiap sesuatu. Jadi apabila berlaku kejadian ni dan sampai pada panca indera kita, mata kita ni, telinga kita ni, maka apakah hikmah dia yang Allah suruh kita berubah kepada yang lebih baik? Ni soalan dia. Setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah, pasti Allah yang dah tentukan. Sampai pula pada kita, apa tentu dia? Apa guna dia? Okey, kita semak. Pertama, setiap lahir makhluk Allah ni, Allah dah jamin rezeki dia. Ini Quran kata. Rezeki ni dia ada banyak jenis. Sihat pun rezeki, selamat pun rezeki, kemudahan pun rezeki. Okey, kita masuk rezeki bab duit. Termasuk makan, minum, pelajaran. Semua kan kena pakai duit kan sekarang. Dalam rezeki melibatkan duit ni, kebanyakannya Allah tak bagi direct pada budak-budak. Budak-budak, ada anak-anak kecil cari duit sendiri. Ada bayi dia pergi buat makanan sendiri, ada. Begitu juga dengan budak-budak sekolah. Allah dah jamin rezeki dia tapi melalui mak ayah. Dia tak bagi terus direct. Dalam kes ini, sebelum tuding salahkan itu dan ini, kau yakin ke Allah terlupa bagi rezeki dalam bentuk duit supaya bayar PIBG anak? Kau yakin ke Allah mungkir janji dia sendiri? Mesti ada punya. Mesti Allah pernah bagi punya. Dan memang Allah akan bagi punya. Tapi kau yang tak uruskan atau tak bagi kepada anak. Inilah orang kata rezeki anak. Kita ni kena semak diri kita. Bila kita dapat sesuatu rezeki tu, kita kena tanya, ni rezeki aku ke rezeki anak? Ada kawan acik, dia dapatlah satu rezeki kan. Dia beli motor besar. Tak apalah tu kan. Cakap, wah Alhamdulillah lah motor besar kau lah. Rezeki anak, dia kata. Acik lah mati kan. Kalau kau beli motor, tu rezeki kau, bukan rezeki anak. Dia mulut dia mudah. Dia tak faham pun. Dia tak ada sampai. Kata-kata Allah tu dia tak sampai dalam hati kita. Jadi dia mudah dia sebut. Rezeki anak. Ya. Padahal dia apa? Dia tukar exhaust kereta, dia tukar beli vape, beli rokok. Jadi semak diri kita ni. Adakah rezeki kita dapat adalah rezeki anak? Kalau rezeki anak, bayar yuran segala-galanya. Pendidikan tu, selesaikan tu dulu. Bukan beli rokok, beli vape, tukar exhaust wira, beli motor apa macam modified apa semua. Belum lagi. Sebab kita ni manusia pelupa. Of course lah kita manusia kan. Kau yakin ke Allah tak hantar peringatan dekat kau yang uruskan rezeki anak? Kan kita terlupa kan. Allah mesti hantar peringatan punya. Mesti ada punya lah. Melalui macam mana anak kau minta, bah malu dah kau kan cikgu kau orang. Cikgu dia minta lah yuran PIBG lah. Tu dia Allah gerakkan hati anak, tegur kau. Tapi apa tindakan kau? Ni. Kalau kau tak mampu, apa usaha kau untuk tambah pendapatan? Kalau kau tak sihat, memang sihat ni memang perkara yang paling besar lah kan. Apa usaha kau berunding dengan keluarga terdekat? Kan, apa ni Alung ni tak sihat lah. Nak buat apa nak buat part time, nak tambah pendapatan tak mampu lah. Tapi ni anak Alung ni tak bayar lagi lah PIBG lah. Kau sebagai pak saudara boleh tak? Apa usaha kau? Macam-macam usaha kau boleh buat. Dan Allah akan hulurkan bantuan mudah dan rahmah based on effort kau. Usaha kau tu yang Tuhan nak tengok. Tapi kita ni yalah pandai berancuk kok koloso nak bertanggungjawab ke anak. Pakai kondom. Dan ni tak kata ke orang dah. Dan kata ke diri dan sendiri. Dan kepada yang setuju untuk muhasabah sama-sama. Sebab setiap kejadian yang Allah izinkan sampai ke telinga dan mata kita ni, pasti Allah nak suruh kita buat sesuatu. Kita kena malu sama Tuhan kita. Kena ada rasa kedil dan hamba pada Tuhan. Kita kena ada rasa nak baiki diri dengan lebih baik lagi. Dalam setiap kejadian-kejadian yang Allah izinkan berlaku dan kita melihat dengan panca indera kita. Ni lagu Noah. Acik banyak dah perasaan mak bapak ni jam kau, mak bapak dulu-dulu kau. Anak minta makan sebab lapar. Tak ada apa yang dia tu dia. Kau jap lah. Sebab apa kau jap. Tangan mata tengok telefon. Kalau kita ni ada rasa Allah ni adalah CCTV kita. Tengah-tengah main telefon ni kan, tiba-tiba anak mengadu. Lapar lah bah. Kita akan terus teringat ke Allah ni. Sebab apa Allah takdirkan anak dan mengadu kat dia ni. Right now, bingkeh, bongkar, bangun dan poi konyangkan anak. Tu tanggungjawab kita. Kok kau pandai kongkek tapi tak mahu bosarkan anak dengan penuh sifat-sifat sebagai hamba Tuhan. Pakai perancang keluarga. Simple as that. Ni acik pesan kat diri acik sendiri dan kepada yang mahu muhasabah sama-sama. Sebab acik ni tak baik dan tak akan sentiasa baik.
pakat-pakatlah kita watawasau bil haq.